beradab. Oh, main normal sangat rugi. Di sana ialah barang-barang kering, keropok ke. Bapak Hakim. Janganlah balik lagi, babe. Kita berada di kawasan Tok Bali sekarang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi channel saya Kamar Abdul, Hibiscus by Kamar. Episod terbaru saya bawakan kepada semua sahabat-sahabat dan penonton di sana kisah hidup saya. Bermula dengan kisah kebun saya di Perlis dan juga Pegala Ajar. Ada durian, kelapa dan lain-lain. Kemudian saya tunjukkan keluarga adik saya Kamarul Hizam dan Faizah datang melawat saya. Kemudian Mak Suhendra juga datang melawat saya dengan anak menantu dia. Alhamdulillah. Kemudian kami ke Kenduri Zahra di Paya Resak. Kemudian kita tunjukkan juga sebelum tu Kenduri anak Bang Yasin, jiran saya di ujung sana. Ya, Kenduri yang berlaku di Kampung Perlis. Kemudian kami ke sekitar Terengganu, melawat sekitar Terengganu. Drawbridge sudah tentu menjadi keutamaan. Kemudian ke Pasar Payang yang terkenal, kesibukan Pasar Payang dan juga pelbagai barang-barang yang dibeli. Kemudian saya dan Hizam ke Kampung Padampin di Bukit Besi, tempat Anwar menjalankan majlis kesyukuran di masjid di sana. Dan seterusnya, habis saja Hizam balik, mengusul balik, saya dilawati pula oleh Hakim dan Noni untuk tidur di rumah bersama-sama dengan anak, dan kemudian kami bersama-sama ke Kelantan. Sebelum Kelantan dapat juga merasai Celuk Tepung di Penarik dan juga melawat Masjid Arwah Tok Goni Aziz. Begitulah cerita saya kali ini untuk tuan-tuan semua. Bagi mereka yang belum subscribe, like dan komen, terus menyokong saya, perniagaan saya. Kali ini video saya ada advertisement untuk Hibiscus, permulaan, pertengahan dan juga di akhir. Saksikan dari permulaan sampai ke penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai dah di dalam semua benih-benih sehingga ke penghujung. Itu yang terakhir sekali. Moga boleh tumbuh dan semak-semak ni kita akan buang. Kita akan terangkan. Saya berada di kebun dah. Nampak putik-putik durian, banyak monyet yang main buruh. Di atas tu banyak pokok, banyak buah. Rezeki kita nak makan durian tahun ni, insyaAllah. Tu nampak penuh buah. Buah. Sampai ujung. Pak bakar tengah nanam pokok kelapa tu. Baik, misi hari ni telah pun selesai. Kita tanam 9 pokok kelapa. Tacunan 2, pandan 2 dan selebihnya SGG. Sampai ke sini. Situ. Ujung sana ada lagi ruang untuk kita seterusnya, insyaAllah. Inilah suasana kebun. Sayup mata memandang sampai ke kereta sana. Kelapa lapang, rata dan banyak pokok-pokok buah. Itu kita ulang balik. Ada petai, rambutan, durian, rambutan, rambai, durian, rambutan lagi, lansat. Ini buah star. Ini pokok star. Tak tahu ada buah tidak. Dan sampai ke ujung-ujung mana, insyaAllah.
Ni sembang-sembang lepas maghrib ni dengan Pok Jad. Pok Jad ke Pok Jan? Pok Ja. Ya, Imam Jamil, Pok Rashid, Zamri. Abang apa kamu? Orang kampung tengok sini. Mamat. Ni Mr. Wahid. Pengantin baru. Okey. Berapa bulan? 12 bulan. Darah manis ni. Kan? Orang kata nak kahwin darah manis kan? Dia tak, kalau orang tu tak bagi bawa kereta. Darah manis. Bawa kereta? Bawa van. Okeylah. Itulah sembang-sembang cara tunggu waktu isyak insya-Allah. Dalam belakang pengantin sikit. Tradisi perkahwinan di kampung Puri ini. Rombongan Okey, saudara-saudara dan puan, apa? akan masuk Iringan. Pada hari ini Nufusdin binti Yasin bersama dengan pasangan. Sampai dapat ngah. Alhamdulillah. Kita rakamkan daripada Kampung Setiawan sampai dah ke Kampung Peris. Inilah rupa orang Kampung Setiawan sampai malam-malam ni pukul 2 pagi. Jadi apa pagi kita makanlah apa yang ada lah. Tu tergelak kicap tu tengah. Menunya apa? Telur dadah, ulam, ayam masak kicap Cik Nong. Ni tapi dendin. Okey, boleh lah. Enak ya? Boleh dah. Al-Fatih Hizbal balik good boy. Okey, kita ada breakfast hari ni. Mak dah order ni. Tepung gomo, ketayap, ni ropak. Ropak ni tak ada kat Perak ni. Kat Terengganu ni ada. Dan kita juga ada nasi lemak, kasih minyak, nasi minyak, ayam goreng dan juga laksam. Okey. Tu nampak ni karipap ada, cara berlauk ada. Al-Fatih, what you like? Mama yang nak pisang. Itulah. Nak rasa semua. Pak Su. Ada laksa di Pak Su. Oh, main nombor sangat pergi. Itulah. Okey. So, Mr. Hizam dah Belum pelajari fix the problem. Alhamdulillah. Loose kan? Tak ketat ya? Dia kalau kuat ke atas ke mana? Kuat ke atas kan? Nampak dia lah. Ke atas kan? Bukan ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ahlah wa sahlan. Kalau ada kompang ke Palu kompang. Mai. Sampai dah Tok Su. Sini satu, Pak Cik Lan. Ajalah sini. Masya Allah Pak Cik Lan come today. No salam, no hello. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are you alright, brother? Masya Allah. Pak Cik Noah. Ni Tok Su sampai dah. Kali kedua. Assalamualaikum Pak Cik Lan. Alhamdulillah. Masya-Allah. Boleh apa? Boleh bercakap, boleh berlakon. Ni akan masuk episod 57, 58. Apa dia? Ya ke? Betul lah. Lan. Ini anak kamu seorang yang main hoki hari tu. Yang balik lambat. Kita jumpa sekejap je. Mengapa muka lain? Acuan itu sama. Tapi
Siapa yang lebih rajin ke dapur? Oh, ni orang rajin ke dapur. Ramainya hari ni Ada rupanya. Mari. Rasalah apa yang ada ya. Mai. Makanlah longgok-longgok. Cari tempat masing-masing, okey? Rupa macam makan telur kebiah. Alhamdulillah. Lepas makan, tengok video habis ke by Kama. Tengok ramai pelakon tambahan episod pergi berkelah di Leneh. Tengok ni pelakon-pelakonnya semua gembira tengok video. Kita berada di Pantai Kekabu, sebuah pantai kekelahan yang terkenal di negeri Terengganu. Di sana ialah Pulau Kapas. Adik, you come with Liza before, is it? Yeah. Yeah. So, Pulau Kapas adalah pulau yang terkenal, sekitar 15 minit kalau datang daripada bot sana, pantai, dan terus ke Pulau Kapas. Kita perhatikan pelancong-pelancong kita daripada Kampung Setiawan. Kita nak terangkan pada pelancong ini bahawa inilah pantai yang boleh mandi. Antara pantai boleh mandi di Kuala Terengganu ni kerana dia tak kuat ombak dia disebabkan ada Pulau Kapas yang menghalang angin. Jadi boleh mandi. Ini Pantai Kekabu, Pulau Kekabu, itu Pulau Kapas. Hari tu ada Smington berenang di sana sampai sini. Bayangkan. Boleh dulu ya? Ni abang ni yang berniaga wow kat sini. Patih nak beli layang-layang. Okey, dia nak cari satu burung lang. Adik, burung lang. Tu angka tu. Tengok. Yang burung lang memang tak ada. Boleh bang. Tengok nak yang mana. Okey, Al-Fatih dengan kakak Fatihah telah pun membeli satu layang-layang yang akan dinaikkan sebentar lagi. Okey, Mama Al-Fatih. Dan run. slow je. Oh, very good. Oh, Al-Fatih, layang-layangnya tersangkut di atas tu. So macam mana Fatih? Terpaksa potong tali tak? Kita berada di Masjid Terapung. Masjid yang menjadi tempat pelancongan dan juga tempat ibadah. Kita berada di drawbridge. Saya dah lalu banyak kali dah drawbridge ni, tapi kali pertama lah saya singgah bawah dan parking kereta nak melihat drawbridge dari dekat. Tapi suasana nak hujan ni, gelap, Mayamor dan juga Bandar Kuala Terengganu. Pelancong-pelancong kita daripada Kampung Setiawan nak melihat drawbridge yang menjadi mercu tanda Bandar Kuala Terengganu. Aina, itulah drawbridge-nya. Cepat-cepat nak hujan. Okey pelancong kita Aina ni pertama kali tengok drawbridge teruja dia. Teruja dia. Tengok drawbridge ini, dia ada tengah-tengah tu dia boleh angkat. Dia boleh angkat. Jadi ada kapal ke apa ke? Oh, very nice. Ramai pelancong ni masing-masing dengan aksi masing-masing nak bergambar. Okey, Al-Fatih mengeluarkan layang-layang dia yang dia beli tadi. Kita boleh main dengan baik. Dan Al-Fatih, pastikan tak tersangkut dekat jambatan ya. Okey. This is very good. 1, 2, 3. Tengok. Ya. Drawbridge. Ya, drawbridge. Okey. Thank you. Hari ni kita dapati jalan nak masuk ke Pasar Payang.
deretan kenderaan. Jam teruk sangat, tak bergerak. Kita dah berada kat sini hampir 15 minit, masih lagi di tempat yang sama. Saya berada di Pasar Payang. Pasar Payang ni sebuah pasar yang sangat terkenal untuk orang Terengganu. Hari ini peniaga-peniaga tersenyum lebar, meraih keuntungan. Tengok, senyum tak? Ramai peniaga-peniaga yang gembira kerana jumlah pengunjung datang dari seluruh negara. Dikabarkan sekitar 400,000 kenderaan yang masuk ke Terengganu. Jalan jam sangat nak masuk Terengganu. Inilah suasana Pasar Payang, negeri Terengganu Darul Iman. Di sana ialah barang-barang kering, keropok ke semualah sana. Di sini barang-barang basah. Pak Izam ke sana tak? Dengan Aindam. Dah jumpa dah. Ini barang-barang basah kalau nak cari macam-macam. Orang Perak kata serba makneka semua ada kat sini. Kalau orang Perak kata serba makneka, semua benda ada kat sini. Jadi daripada barang kering, barang basah, barang dapur, di sana pasar, kemudian sana ada food court untuk makan-makan. Ini suasana Pasar Payang. Saya berada hari ini, hari Isnin, 2 hari bulan Jun 2026. Untuk pengetahuan semua, Pasar Payang ni telah pun dikuasai setahun yang lalu tak salah saya. Kalau dulu suasana agak sekarang ni bumbung tinggi, ada tempat besar, peniaga, pejabat ni ada biasa. Alhamdulillah sana adalah food court. Kita tengok ya. Peniaga akan duduk di atas, barang-barang di bawah, penuh dengan hasil-hasil bumi Terengganu, keluaran Terengganu dan semua datang daripada pelbagai jenis. Tengok. Minta tandanya tengah seronok ni. Gembira Oh, datang mana? Oh, sini. Sini oh Terengganu ke? Penang. Saya Perak. Tu dah. Tak tahu apa tak? Alhamdulillah. بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Majlis selamat Syed Anwar Kabupaten Pin. Ada dah orang kampung sewa nak balik dah, Abang Hakim. Janganlah balik lagi, Bim. Sini. Kita pusat Terengganu, Hakim. Alhamdulillah. Terima kasih datang ya. Okey, Datang dah. lagi tau. Jangan sedih ya. Terima kasih tuan rumah. Terima kasih tuan rumah. Sama-sama. Okey ya, di video. Terima kasih. Abang Hakim, Kak Aina, Fatihah. Kita lagi beli video. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Bila balik jumpa. Bila. Tutup lah. Okey. Bye. Pak Ngah dan Mak Ngah nak balik dah. Ya. Pak Ngah dan Mak Ngah, Abah Hakim, Aina dan Fatihah nak balik dah. Akan keluar daripada Pulau Berang, bahala ke LPT, kemudian ke selatan akan dikatakan nak pergi Raub dan Cameron Highland dan balik ke Perak insyaAllah. Nasih. Alhamdulillah. Semoga jumpa lagi. InsyaAllah. Okey, dinner time. Okey, baca doa. Let's
Bismillah. Tengok. Chef Noni masak apa? Sayur ada, daging ada, telur ada. Okey, ikan goreng ada, telur mata kebab ada. Okey, alhamdulillah. Thank you Chef Noni ya. Ada telur. Kan. What you have there? Ayam goreng crispy. Ayam masak merah. Okey. Okey. Pepak berapa je? Nasi lemak alur limban. Nasi lemak ikan lah, kepak ikan. Dia tu Pak Husin. Tengok boleh Nasi lemak RM30 dengan ikan air. RM30 Chef Noni punya bihun. RM35. Itulah ayam ambung dengan Mekza. Ajak pergi Kelantan tak siap badan tu. Semua orang dah ready dah nak pergi berjalan. Pergi Kelantan. Hawa Acik Alam pun ikut, Afia pun ikut. Mekza tak mau ikut. Okey Omar. Sampai dah di Pantai Penari. Nampak? Set poligami. Nakal betul itu punya kedai. Set poligami maknanya boleh makan ramai lah. Bukan satu pasangan. MC Pantai Penari. Kecil pada dia. Nampak tak? Suasana orang santai ke laut. Hakim dengan Noni dah habis makan dah. Ada. Ha? Layan-layan. Okey, go. Saya lawang lah. Alah, abang nak minum aja. MCTS Mr. Celup Tepung Sefer. Ingatkan apa lah? Pandai dia. Apa menu yang best kalau saya datang daripada Perak ni? Saya akan datang lagi kali tu. Menu dia, dah pernah datang sini ke? Tak pernah. Dia rasa sudah program tidak. Dia punya kaki tu. Oh, kerupuk dia tu. Dia tu kalau makan dengan sos. Dah lama menjaga? Lama dah je, special ya? Daripada budak lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Cantik tempat ni. Kalau weekend ni lagi penuh ya? Biasa dia jadikan satu syarikat. Pantai Penari ni daripada ujung Pantai Kolkar ni panjang. Ujung sana selatan sampai ke ujung sana. Boleh mandi bahaya. Nakal betul. Jangan hitung kalori, hitung kedangan manis kita sini. Ada. Dia punya kedai pun bahaya ni, nakal poligami ni. Banyak orang makan ramai. Ya. Memang Hakim. Dia singgah, yang tahu tempat ni singgah kat sini. Kata staff tu, ni yang mahalnya ni lah. Makan apa? Kerupuk. Tu kok. Sedap ni. Ramen tempat okey lah kan. Nice. Makanlah di sini. Kita akan memasuki sepadan negeri Kelantan. Yeay! Masuk Kelantan. Mantap. Bye-bye. Kalau ke kanan tu, kita akan pergi ke JT untuk ke Pulau Petian, Pulau Besut. Sana. Kita terus ke Kota Baru. Kita berada di kawasan Tok Bali sekarang. Masuk Kelantan dah. Ada jabatan tinggi tu. Kita akan naik jabatan tinggi tu. Okey. Kita akan melalui jabatan tinggi tu yang melintasi tak silap Sungai Kelantan dari Tok Bali di Kelantan, menghubungkan apa di sebelahnya. Tengok. Perhatikan. Berada di atas jambatan yang tinggi melintasi Sungai Kelantan di Tok Bali. Diorang mancing. Mancing. Mancing mania. Nampak?
Rakan. Menting. Menting. Dah menting. Dah baik tak? Terima aku. Alhamdulillah. Kali kedua saya menjakkan kaki di SMU Agama Darul Anwar, Masjid Tok Guru, Pulau Melaka. Al-Fatihah untuk Tuan Guru dan adik-adik umat. Allahu Akbar. Jadi jalan Masjid Tok Guru, kita akan semayang asar berjemaah insya-Allah sana. Kalau kita datang daripada Terengganu tadi, jalan Tok Bali, datang sana, jalan besar tu masuk kanan. Ke sana arah ke Kota Baru, Bandar Kota Baru. Ini masjid dia. Masjid Tok Guru Pulau Melaka. Mari sama-sama kita segarkan Al-Fatihah buat arwah Tok Guru. Kita doakan sama-sama orang yang soleh, insya-Allah. Okey, Kim. Hakim nak tengok rumah Tok Guru tak sampai. Mari kita bawa dia. Okey, ini ialah rumah Tok Guru. Sekarang didiami oleh Ustaz Abdul yang mewarisi penjagaan sekolah dan juga madrasah di sini. Okey, saya bersolat di Masjid Tok Guru Haji Wad Ismail, Kampung Lokal Lapan. Saya daripada Pancur, saya ke Kota Baru. Selamat pagi. Pagi tak pagi dah, pukul 11 lebih. Baru nak breakfast. Mr. Hakim berketayap masuk office dah. Office from home. Pononi tengah iron baju. Budak-budak tengah nak mandi. Kita nak apa tu? Alamak, nampak baik kita nak balik dah. Kita baru keluar daripada homestay kita tadi. Dan kita sampai ke Tawang. Ada sempang 3. Kita ke kanan berada ke Pancur. Ya. Ke sana, ke utara, sana ke selatan. InsyaAllah doakan perjalanan. Dah. Kita singgah di Pantai Irama Pancur. Itu pantai Terengganu Kelantan yang panjang. Sana ke selatan, Terengganu, Pahang sebagainya. Laut sisi selatan ada mata memandang. Haji Alang Afiah Al-Fatih. Enjoy sosis dan minuman. Kejapnya kopok. Afiah ingat ibu tak makan kopok? Ingat?